Kita kata jangan hutang lagi. Kerana hutang tu siapa akan bayar? Akhir-akhir ini, Malaysia tengah menghadapi tantangan besar. Berbagai masalah dalam negeri pun bermunculan. Selain krisis pangan yang sedang heboh saat ini, muncul lagi masalah baru dalam hal keuangan negara. Rakyat Malaysia kini dihantui takut miskin akibat dari meningkatnya utang negara yang terus melambung dari tahun ke tahun. Saat ini, utang Malaysia telah menembus angka yang jauh lebih besar, kisaran di atas 60%. Meskipun pemerintahnya sebelumnya pernah berjanji tidak akan menambah utang lagi. Namun faktanya, dalam waktu sekejap jumlah utang Malaysia kembali meningkat secara signifikan. Tentunya hal ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai bagaimana kebijakan fiskal negara tersebut dikelola dan apakah langkah yang diambil pemerintah benar-benar efektif dalam mengatasi permasalahan ekonomi. Hal ini yang memicu perdebatan di Parlemen Malaysia. Belum lagi rasio utang Malaysia yang melebihi angka 60% berada jauh di atas rasio hutang Indonesia yang berada di bawah 40%. Hal ini menimbulkan kekhawatiran besar bagi rakyat Malaysia. Kekhawatiran utama datang dari potensi dampak terhadap stabilitas ekonomi inflasi dan kesejahteraan rakyat. Banyak warga merasa beban utang negara yang besar dapat menghambat pembangunan serta berkurangnya subsidi dan meningkatkan tekanan pajak di masa yang akan datang. Dengan rasio utang yang lebih tinggi, maka Malaysia memiliki ruang yang lebih besar untuk belanja publik, tetapi juga menghadapi risiko beban pembayaran bunga yang lebih besar pula. Hal ini semakin memperburuk situasi ekonomi negara, terutama bagi golongan masyarakat berpenghasilan rendah yang sangat bergantung kepada bantuan pemerintah atau subsidi. Sebagai gambaran, jika utang yang mencapai lebih dari 1.000 triliun ringgit lalu dibagikan kepada seluruh penduduk Malaysia yang berjumlah sekitar 34 juta jiwa, maka setiap orang harus bisa mendapatkan lebih dari 1 juta ringgit Malaysia. Jumlah tersebut tentu jauh lebih besar daripada banyak program bantuan sosial yang telah dipotong dalam beberapa tahun terakhir. Sebelum menjabat sebagai Perdana Menteri, Anwar Ibrahim sering mengkritik kebijakan utang pemerintah. Beliau menegaskan bahwa negara yang terus menambah utang berarti memiliki tata kelola keuangan yang buruk. Namun setelah ia sendiri menjabat sebagai Perdana Menteri, sekaligus Menteri Keuangan, kenyataannya justru berbanding terbalik daripada menekan jumlah utang. Justru malah utang negara semakin meningkat. Hal ini membuat banyak pihak mempertanyakan, apakah janji politik yang disampaikan hanya sekedar retorika tanpa realisasi nyata? Selain masalah utang, Malaysia juga menghadapi pelemahan nilai tukar ringgit terhadap mata uang asing. Kondisi ini semakin memperburuk ekonomi negara karena membuat harga barang impor menjadi lebih mahal. Akibatnya, harga kebutuhan pokok jadi naik dan daya beli masyarakat semakin menurun. Jika situasi ini tidak segera diatasi, maka rakyat Malaysia akan mengalami kesulitan ekonomi yang lebih besar dalam jangka panjang. Lanjut simak informasi selengkapnya berikut ini. Jadi di Parlimen saya kata harga import naik sebab apa? Sebab ringgit jatuh. Sebab apa ringgit jatuh? Sebab hang tak reti jaga negeri ni. Hello guys, hari ini saya nak berkongsi satu lagi berita yang saya rasa semua orang Malaysia harus mengambil tahu, iaitu berkenaan dengan hutang negara. Tahukah anda semua bahawa hutang negara sekarang dah mencecah 1.22 trilion? 1 tahun yang lepas, Perdana Menteri Anwar Ibrahim baru sahaja berjanji bahawa hutang negara tidak akan bertambah. Kita kata jangan hutang lagi. Kerana hutang tu siapa akan bayar? Tetapi dah sampai setahun saja, dah lupa dah semua. Sekarang, dalam masa 4 bulan sahaja, hutang negara dah meningkat sebanyak 50 bilion. Tahu tak apa konsep 50 bilion tu? Okey, cuba bayangkan Kalau hari ini saya ada 50 bilion dan saya nak mengagikan sama rata kepada semua rakyat Malaysia. Dengan populasi Malaysia sekarang lebih kurang 34, agak rata-rata seorang boleh dapat berapa? 400 lebih, cuba bayangkan. 400 lebih tinggi daripada subsidi Giza Budi Banadi yang kerajaan bagi. Dulu Anwar beritahu bahawa tengok, hutang negara ni mendadak tinggi, bermakna pengurusan kewangan negara dan kerajaan tidak berkesan. Sekarang dah jadi Menteri Kewangan, dah jadi Perdana Menteri, tetapi hutang negara tetap bertambah. Tipu raya sekali lagi ke?
Apa mustahaknya kerajaan menambah lagi pinjaman bersih atau hutang negara bagi kegunaan pembangunan Malaysia? Sedangkan ia bukanlah satu keperluan dan segala urusan negara masih lagi boleh berlangsung tanpa pembangunan tersebut. Negara kita sekarang ditenggelam hutang. Saya tengok satu ayat dalam surat Khabar. Malaysia drowning in debt. Hutang kita telah pun mencecah lebih daripada 1 trilion ringgit. Bayar faedah sahaja 46 bilion ringgit setiap tahun. Ia bermaksud bahawa kita perlu bayar faedah. Faedah sahaja, bukan prinsipal. Faedah sahaja setiap hari 126 juta. Setiap jam 5.25 juta setiap saat. Setiap saat yang apabila saya cakap sekarang, kita setiap saat perlu bayar RM1,460 untuk bayaran faedah saja. Oleh itu, Pucuk mengalu-alukan rang undang-undang ini telah menunjukkan satu semangat political will daripada kerajaan untuk membawa negara kita ke landasan yang betul. Ini adalah one step towards the right direction, satu langkah ke arah yang betul. Tetapi apabila Pucuk membaca rang undang-undang ini dan dengan teliti peruntukan-peruntukan, section-section, saya berasa bahawa mungkin kita boleh tambah baik lagi untuk masa depan. Selain itu, Pucuk juga ingin mendapatkan penjelasan daripada kerajaan berkenaan dengan perbezaan had nisbah hutang ke KDNK di bawah akta ini, iaitu 60% dengan hak yang ditetapkan di bawah akta pinjaman tempatan dan akta pandangan kerajaan 1983 pada 55%. Bagaimana kita menutupkan perbezaan ini? Selain itu, Pucuk juga ingin tahu dari segi proses, apakah perbezaan yang dibawa oleh RUU ini kalau kita berbanding dengan business as usual apabila kerajaan perlu meningkatkan nisbah hutang ke KDNK lebih daripada satu had yang ditetapkan. Melalui RUU ini, jika kerajaan tidak boleh mencapai objektif fiskal dan nilai kuantiti seperti jadual pertama, maka Menteri perlu membentangkan satu pelan pelarasan fiskal untuk diluluskan melalui ketetapan oleh Dewan Rakyat. Kalau tak ada RUU, maksud business as usual, proses yang sama juga akan diambil walaupun berbeza bentuk. Pucuk masih ingat lagi pada masa COVID melanda. Kerajaan masa itu perlu membawa RUU langkah-langkah sementara bagi pembiayaan kerajaan COVID-19 2020 yang meningkatkan nisbah hutang ke KDNK dari 55% ke 60% pada tahun 2020 dan seterusnya 65% melalui pindaan akta yang sama pada Oktober 2021. Membangkitkan soal usaha kerajaan dalam menguruskan hutang kerajaan. Seperti mana yang dijelaskan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan Menteri Kewangan semasa pembentangan Belanjawan 2025, Kerajaan Madani mewarisi beban hutang yang tinggi yang mencecah 1 trilion ringgit pada akhir tahun 2022. Setakat tahun ini, paras hutang mencapai 1.2 trilion ringgit atau lebih 64% KDNK. Semua sedia maklum, selagi mana kerajaan mengamal pembelanjaan defisit, selagi itulah jumlah hutang akan terus meningkat. Memandangkan Malaysia mengalami situasi defisit sejak 1998 sehingga kini, maka kerajaan meminjam setiap tahun bagi membiayai defisit fiskal untuk menampung pembelanjaan pembangunan negara. Kita tidak pernah meminjam untuk menampung perbelanjaan operasi semasa. Sebaliknya, kita meminjam bagi membiayai pembangunan masa depan negara. Dan hasil yang kita raih mencukupi untuk menampung pembelanjaan operasi. Maka sebab itulah, sejak Kerajaan Madani mentadbir negara, komitmen utama kita adalah untuk mengurangkan kadar defisit secara berperingkat dan konsisten, iaitu dari 5.5% pada tahun 2022 kepada 5% 2023, seterusnya mencapai 4.1% tahun 2024, iaitu lebih rendah daripada sasaran 4.3%. Kerajaan terus komited untuk mengurangkan defisit dengan unjuran 3.8% pada tahun 2025, seterusnya ke arah mencapai komitmen FRA serendah 3% KDNK. Selaras dengan pengurangan defisit, ia akan mengurangkan pertumbuhan jumlah hutang dengan dikurangkan pinjaman hutang baru setiap tahun oleh kerajaan. Ia telah berkurang daripada hampir 100 bilion pada 2022 kepada 96.6 bilion 2023, seterusnya pada sekitar 77 bilion pada tahun 2024. Trend penurunan ini
menunjukkan komitmen kerajaan untuk memastikan nisbah hutang kepada KDNK dapat dikurangkan supaya tidak melebihi 60% dan defisit fiskal pada kadar 3% dapat dicapai dalam tempoh jangka masa sederhana seperti yang ditetapkan dalam Akta Kewangan Awam dan Tanggungjawab Fiskal FRA 2023. Oleh itu, secara umumnya kita berada di landasan bagi mencapai ketetapan yang digariskan dalam FRA pada penghujung tahun 2028, bermula dengan mencapai defisit 3%. Itulah informasi dan beberapa cuplikan video yang dapat kami sajikan di hari ini. Semoga bermanfaat dan menghibur. Terima kasih.